Pernah tak kereta tiba-tiba mati? Mungkin aku. Alternator tengah mogok. Hai, aku alternator. Kerja aku buat elektrik untuk kereta. Macam power bank bergerak. Bila enjin hidup, aku pusing laju, tukar tenaga jadi elektrik untuk bateri. Lampu, radio, aircon semua guna elektrik aku. Tanpa aku, sunyi gelap. Walau kecil, aku bekalkan kuasa untuk hampir semua benda elektrik dalam kereta. Aku boleh pusing ribuan kali seminit. Macam hamster kerja overtime. Kalau aku rosak, bateri cepat habis. Kereta terus jadi patung. Kadang aku bunyi cik cik cik. Itu tanda aku minta servis. Kalau aku cuti, jangan marah kereta. Aku pun pekerja penat, bukan robot. Nak lagi cerita bahagian kereta? Follow. Lepas ni, bateri pula nak mengadu.